Prinsip saya sangat mudah. Satu kereta, satu checking detail. Bukan sekadar tengok luaran, test drive sahaja. Sesiapa pun pernah merintangi perasaan kereta yang rosak di tepi jalan ini. Termasuk saya, tidak dikecualikan. Dan disebabkan perasaan ini juga mengingatkan saya setiap kereta yang dibeli masuk harus cek satu persatu. Walaupun unit sudah meningkat, saya tetap buat sebegitu kerana saya tidak ingin kereta yang saya jual ini tanpa tahu sejarahnya. Kereta yang saya beli ini kebanyakan dari platform Castle atau Caro. Qualify checking yang dinyatakan oleh mereka, walaupun mereka sudah checking satu layer. Apabila kereta yang saya beli ini sampai, saya akan checking lagi sekali. Selepas saya ambil balik di kedai, saya sendiri akan buat checking confirmation mana yang perlu repair lagi. Selepas siap repair, saya akan buat checking untuk ready pamer di kedai. Setiap proses yang Aing buat ini hanya ada satu hasrat. Saya ingin customer saya beli kereta yang boleh pakai lama, bukan selalu masuk workshop. Saya tak ambil jalan mudah. Setiap kereta yang saya jual ini, saya cek betul-betul sebelum sampai tangan customer. Saya Aing, gadis Yuska Utara dari Boon Lay, Kedah.